Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan gembira bersama ahli keluarga. Pagi ni Kak Nuri nak share sikit apa yang Kak Nuri guna untuk muka kita, untuk hilangkan jerawat kita, untuk elakkan kulit kusam, atau ada pigmentation kat muka kita, jerawat ke apa ke. Tapi untuk Kak Nuri masalahnya ada jerawat. Okay? Pagi ni Kak Nuri mula pakai scrub ni. Body scrub ni, Shelter Butter. Macam ni rupa dia. Okey tau. Selain daripada bau dia sedap, lepas tu bila kita pakai pun kita rasa puas hati. Nampaklah perbezaan sebelum dengan selepas pakai. Kulit muka kita yang pigmentation tu mungkin kulit mati dia dah terkeluar sikit lah. Jadi kita rasa selesa lah. Yang ini naked face lah. Tak ada pakai apa-apa lagi. Tak ada pakai toner and whatsoever tu. Cuma Kak Nuri selepas cuci muka, kita akan nampak lebih muka tu nampak lebih lembut daripada sebelum. Kesan-kesan kusam tu, jerawat tu nampak dah mula hilang sikit demi sedikit. Okey, siapa kat luar sana yang nak cuba scrub, body scrub tu daripada farmasi, okay, recommended. Selain daripada kita pakai skincare, kita kena konsisten lah pakai setiap pagi, setiap hari. Tapi at least body scrub ni atau skin scrub ni, at least seminggu sekali pakai.